Dalam perjalanan aku dari Kota Malang nak ke Surabaya, aku minta tour guide aku singgah satu spot yang ramai orang Malaysia tak tahu, iaitu Rustic Market Trawas. Tempat ni chill betul. Konsep dia rustic, campur nature, banyak spot lawa kalau korang nak ambil gambar. Angin dia sejuk, tenang je kalau korang datang waktu petang. Lighting memang cantik untuk lepak sambil minum kopi dan makan traditional food dan western. Lepas dah buat order, sementara nak tunggu makanan sampai, kami foto-foto dulu sebab dah nak maghrib. Sekarang gelap pula. Aku order ni, rasa dia sedap, portion pun okey. Boleh kata bukan sekadar tempat cantik, makanan pun power. Tempat ni memang sesuai datang dengan kawan ataupun pasangan. Nak healing seorang pun boleh sebab vibe dia chill habis guys. Untuk harga memang sangat murah kalau nak banding dengan negara kita. Semua ni kami kena dalam RM97 sahaja. Korang dapat vibe, view dan makanan yang sedap. Pastikan kalau korang ke Bromo tu nak balik, singgahlah Trawas sebab tempat dia best dan mengasyikkan.